Depan Yayi Gadget Pekan Meru pukul 5.30 petang hari Rabu esok. Orang-orang Meru sekalian, Yaya nak edarkan 100 paket beras buat warga Meru Klang, yang mana korang boleh tunggu dekat depan Yayi Gadget Pekan Meru pukul 5.30 petang hari Rabu esok. So siapa cepat dia dapat. Tapi korang bantu Yaya share-sharekan video ni. Sebab apa? Yaya nak cari orang yang memerlukan. Dan Yaya minta maaf, tahun ni Yaya tak sempat untuk nak mencari rumah ke rumah. Jadi Yaya harap sangat 100 beras yang Yaya akan agihkan ni sesuai untuk orang-orang yang memerlukan, untuk orang yang belum gaji, untuk orang yang betul-betul memerlukan pada bulan raya ini. Jadi korang, terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang support Yayi Gadget. Sebab tanpa anda tak adalah Yayi berada dekat sini dan buat apa yang terbaik buat anda semua kan. Jadi terima kasih banyak-banyak yang support Yayi Gadget. Teruskan support anda, kerana dengan cara anda support inilah yang bantu saya untuk mengalirkan rezeki-rezeki kepada semua penduduk Pekan Meru kita. Yaya hargai sangat jasa baik anda, kerana saya juga orang Meru dan saya nak buat yang terbaik untuk warga Meru. Bukan sahaja berniaga untuk dapatkan untung, tetapi berniaga juga untuk mendapat redha Allah dan juga memberi manfaat kepada warga-warga setempat. Terima kasih, share-sharekan video ini.